Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Farah Hazwani dari Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Kedah dan kita akan menyambung pembelajaran kita pada hari ini dalam topik kesihatan sistem respirasi manusia. Okey, terdapat banyak penyakit yang disebabkan oleh respiratory, tetapi dalam topik ini kita akan memfokuskan kepada 4 sahaja, iaitu yang pertama ialah asma, yang kedua bronkitis, yang ketiga kanser paru-paru dan yang keempat emfisema. Okey, kita akan pergi satu persatu penyakit ini. Okey, yang pertama sekali asma. Jadi apakah simptom-simptom penyakit asma? Okey, jadi simptom penyakit asma ialah yang pertama sesak nafas, semput, batuk yang berpanjangan. Jadi apakah penyebab penyakit asma? Jadi ramai antara kamu yang mungkin ada penyakit asma dan ini adalah antara penyebab penyakit asma. Jadi antara penyebabnya ialah debu, debunga, jerbuk, asap rokok dan juga asap daripada exhaust kenderaan bermotor. Selain itu, pembakaran terbuka seperti yang menyebabkan jerebu serta kebakaran hutan juga boleh menyebabkan penyakit asma. Okey, yang kedua, bronkitis. Okey, mungkin anda jarang mendengar penyakit ini. Jadi bronkitis ni adalah satu penyakit yang disebabkan oleh paru juga. Jadi apakah simptom-simptomnya? Simptom-simptomnya ialah batuk yang berterusan, tercungap-cungap, kepenatan serta tidak dapat tidur kerana batuk yang berterusan tadi. Jadi apakah penyebab penyakit bronkitis tadi? Okey, ini boleh disebabkan oleh asap rokok, sama ada penghisap ataupun penghidu asap rokok yang menghidu tar dan juga bahan peresa yang terdapat dalam asap rokok tersebut. Okey, kemudian kita tengok kepada penyakit yang ketiga iaitu emfisema. Jadi, apakah simptom dan juga penyebab penyakit emfisema? Okey, jadi penyebab penyakit emfisema ialah keadaan alveolus. Dalam paru-paru kita terdapat alveolus. Jadi, bahan-bahan berbahaya yang berada dalam asap rokok dan udara boleh merosakkan alveolus yang terdapat dalam paru-paru kita. Jadi, apakah simptom-simptomnya? Yang pertama ialah sesak nafas, sakit ketika bernafas, dan walaupun hanya melakukan kejaringan, kita mudah berasa letih. Seperti dalam gambar tunjukkan itu, kita nampak emfisema itu, alveolus di dalam emfisema tu dia sudah pecah. Okey, seterusnya kanser paru-paru. Apakah penyebab penyakit kanser paru-paru ni? Antara penyebabnya ialah karsinogen yang terdapat dalam asap rokok seperti tar rokok. Apakah simptom-simptom penyakit kanser paru-paru? Yang pertama ialah batuk yang berterusan, kahak yang berdarah serta rasa sakit semasa bernafas.